Nabi Sulaiman AS merupakan seorang raja besar. Baginda mewarisi takhta daripada ayahandanya, iaitu Nabi Daud AS. Baginda mempunyai rakyat yang sangat ramai dan angkatan tentera yang amat besar. Pasukan tentera Nabi Sulaiman AS sangat kuat. Mereka terdiri daripada manusia, jin, burung dan juga haiwan. Antara askar daripada kumpulan burung ialah Hudhud. Hudhud mempunyai tugas yang amat penting. Hudhud ditugaskan untuk mengintip maklumat musuh. Seekor burung hudhud akan terbang tinggi dan jauh untuk memantau keadaan negeri. Burung hudhud ni juga sentiasa menjaga keselamatan negeri daripada pencerobohan musuh. Hudhud pergi ke negeri Sabak. Negeri itu diperintah oleh seorang ratu, iaitu Ratu Balqis. Pemergian Hudhud itu tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman AS. Hudhud berlegar-legar terbang di atas istana Ratu Balqis. Kelihatan di situ Ratu Balqis dan rakyat negeri itu menyembah matahari. Hudhud pergi ke tempat upacara menyembah matahari. Hudhud hinggap di ranting pokok dan Hudhud dapat melihat dengan jelas upacara itu. Hudhud nampak Ratu Balqis dan rakyatnya melakukan penyembahan matahari. Dia perlu memberitahu perkara ini kepada Nabi Sulaiman AS dengan segera. Hudhud terbang pulang. Hudhud masuk segera ke istana Nabi Sulaiman AS dan menghadap baginda Nabi Sulaiman AS. Hudhud pun menceritakan hal yang berlaku sebentar tadi di negeri Sabak. Hudhud menceritakan Sabak diperintah oleh Ratu Balqis yang menyembah matahari. Hudhud ditugaskan membawa surat Nabi Sulaiman AS. Surat itu mengandungi seruan mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hudhud meletakkan surat itu ke atas dada Ratu Balqis yang sedang tidur. Ratu Balqis telah membaca surat itu. Dia pun memanggil para pembesar. Dia menerangkan maksud surat itu. Para pembesar menasihati Ratu Balqis agar berhati-hati. Ratu Balqis mengambil keputusan untuk memberi hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS menolak hadiah Ratu Balqis. Baginda meminta Ratu Balqis memeluk agama Islam. Akhirnya, Ratu Balqis dan rakyatnya memeluk agama Islam. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen apakah cadangan anda untuk video seterusnya. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasi. Semoga anda yang menonton ini dimurahkan rezeki. Dan Assalamualaikum, jumpa lagi di video akan datang.